Dengarlah baik-baik kata-kataku ini. Aku tidak pasti dapat bertemu dengan kamu lagi selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan kepada mereka yang tidak bersama dalam majlis ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini suci, maka nyawa dan harta umat Islam adalah suci. Kembalikan semula harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya. Janganlah kamu sakiti siapa pun, agar orang lain tidak menyakiti kamu. Ingatlah, kamu akan dipertemukan dengan Tuhanmu dan Dia akan menghitung segala amalan kamu. Allah mengharamkan riba. Segala amalan yang berkaitan dengan riba adalah diharamkan. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar dan jangan kamu mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak ke atas kamu, mereka berhak diberi makan dan pakaian dengan penuh kasih sayang.